Oh, tak menyesal aku beli barang ni ah. Betul-betul sedap oh. Rasa macam orang urut hia tu. Kok. Oh. Aku ni pula jenis suka migraine. Kalau migraine tu sampai ke belakang ni, kadang-kadang dekat depan ni kan. Suruh budak urut, suruh anak urut, sakit hati. Sakit kepala jadi sampai sakit hati ya sebab pakai mesin ni je. Betul-betul lah tak menyesal aku beli mesin ni. Harga dia dah tak mahal. Kau tengok kat dalam beg kuning, harga dia murah je. So letak kat sini kan. Oh, sini. Nak sedap ni tadi, letak dulu minyak cakapak ni. Letak minyak cakapak dekat kulit kepala ni, dia tengah berangin dia picit. Sedap dia picit macam ni. Betul aku cakap korang ah. Aku betul-betul tak menyesal aku beli barang ni. Harga tak mahal pun. Bila kau beli, kau dapat satu set macam ni ah. Kan, senang saja duduk ah, picit kat sini. Kalau bateri habis cas, duduk lepak macam ni atas tilam ke atas katil ke. Macam ni aku tengah lepak kat V-Farm ni ah. Ni aku tengah lepak kat V-Farm ni dekat laman hijau aku ni, nampak ni. Dia dekat area V-Farm ni. So kalau korang ada free, ada masa datanglah V-Farm aku. Aku dah buka dah sekarang V-Farm. Hari Sabtu Ahad saja sekarang ni buka. Hari biasa dah tak buka dah. Penat lah nak uruskan hari-hari aku buka. Sabtu Ahad saja. So kalau nak datang Sabtu Ahad pukul 9.30 dah buka dah. Sampai pukul 5 petang. So untuk budak-budak tiket masuk RM15 saja. Untuk mak bapak orang tua tiket masuk RM20. Apa boleh buat kat dalam V-Farm ni macam-macam. Mandi-mandi kolam boleh, lepak-lepak kat sini, bawa makanan daripada luar, piknik dekat sini. Seronok kan? Sedap betul lah barang ni. So yang ini aku letakkan kat dalam beg kuning. Kalau korang nak mesin urut kepala ni, kau pergi dekat dalam beg kuning. Sementara stok masih lagi ada, grab cepat-cepat. Okay? So, Assalamualaikum.